Terus pregnant balik semula and saya dapat kembar. Anak saya kembar lah, 2 orang kembar seiras. Assalamualaikum, nama saya Nabila. Saya berasal dari Johor, duduk dekat Melaka. Saya mengenali FRT pada asalnya macam gini. Saya punya period tak berapa teratur lah. Dia macam 2 bulan sekali datang. Jadi saya pun macam waktu anak dara kita macam tak kisahlah. Jadi bila kita dah kahwin, nak cari waktu subuh tu payah. Jadinya kita pun lepas kahwin tu kita pergilah ajak suami pergi check dekat klinik swasta lah. Kita buat TVS, nak tengok lah kan kita punya kilang telur ke, apa masalah period kita ni kan, normal ke tak normal ke kan. So kita pun buat TVS after dalam 2 minggu lepas kahwin macam tu lah. So daripada situ kita dapat detect yang saya ada PCOS. Tapi PCOS saya ni sebelah kiri je, tak silap saya lah. Agak banyak. Jadi yang berfungsi belah kanan je lah yang tu. So daripada situ doktor tu pun dia bagi ubat je lah, tapi saya tak makan pun sebab ubat dia agak banyak. Dari situlah saya mula mengenali FRT. Saya try jugalah, kita buka TikTok, kita carilah apa punca-punca PCOS, macam mana nak mengurangkan PCOS, macam mana nak insulin nak terbalikkan dia balik lah, nak baiki kita punya PCOS tu kan. Dari situlah saya search, keluarlah gambar Dr. Rai. Dari situlah saya mengenali FRT. Sebab Dr. Rai pun dia pernah ada PCOS. Dari situlah saya dengar dia punya apa info-info tentang PCOS ni. Dari situlah saya mengenali susu FRT. Saya masa beli susu FRT ni ada 2 sebab lah. Yang pertama, untuk kita cantikkan balik period kita, nak cari waktu subuh kita. Yang kedua, saya untuk ikhtiar hamil lah, sebab kita orang kata PCOS ni susah untuk pregnant. Jadi kat situ dah saya mula risau. Saya macam, boleh ke ni? Ke aku akan jadi salah seorang yang TTC selama bertahun-tahun? Dari situlah saya try lah. Why not saya tak cuba kan? Saya beli dalam 2 botol. Saya beli 2 perisa coklat 1, strawberry 1. Saya beli yang basic je lah. Okay. Waktu tu dia masih kotak lagi. Dia belum botol macam ni. Saya beli yang masih kotak. Saya belilah dalam 3 kotak. Saya try. Okay. Saya try. Selama ni masa anak dara saya tak ada, masa waktu subuh saya tu tak ada egg white. Saya ingat tu normal sebab kita tak ada ilmu tentang tu kan. Tapi after saya minum dalam 2 kotak, waktu subuh saya terus keluar egg white yang sangat banyak. Saya macam terkejut lah, oh ni ke egg white selama ni? Baru saya tahu, oh ni egg white. Dari situlah, so kita tak lama lepas tu saya terus pregnant. Dapat tahu pregnant. Tapi waktu saya pregnant tu saya gugur. Saya gugur sebab mungkin telur PCOS saya tu, kilang telur saya tu baru nak membangun. Jadi dia punya telur atau ovum tu baru nak membesar dengan cantik lah. Okay, dari situlah saya teruslah, saya kata, oh ni good news lah. Walaupun saya gugur, tapi saya kata, oh ni menunjukkan yang saya ni boleh pregnant. So, tak ada masalah pada tiub saya, tak ada masalah pada kilang telur saya lah. Cuma saya perlu cantikkan lagi saya punya kilang telur tu setiap bulan. Dari situlah saya beli lagi. After kita dah gugur tu, kita berpantang apa semua, kita terus je. Bila waktu subuh yang seterusnya, saya tak pantang lama pun, terus pregnant balik semula. And saya dapat kembar. Anak saya kembar lah, 2 orang kembar seiras daripada susu FRT ni. Tapi lepas tu saya minum susu coklat yang cinnamon. Dia kata siapa yang pernah keguguran, waktu tu dalam 10 atau 11 minggu lah. Jadi tu kategori, saya tak tahulah tu kategori chemical pregnancy ke ataupun memang betul-betul gugur. Tapi masa saya berpantang tu memang keluarlah ketulan janin tu. Tu pun kembar, ketulan janin 2 keluar. Dalam saya punya darah nifas dalam belas-belas je. Belas-belas hari je. Lepas tu saya tak berpantang, saya terus je.
Kita just minum macam urut, bertungku, air kunyit, sambung balik minum yang cinnamon. Pregnant dapat yang kembar yang baru, yang lebih sihat, lebih comel, macam tu. And saya rasa tak ada masalah pun kembar saya untuk kandungan yang terbaru ni lah. Dah lahir pun. Okey, untuk yang kembar saya tu, yang pertama yang dah hilang tu, saya macam biasa je lah. Saya macam, yang penting saya ada baby. Macam itu, tak kisah kembar ke tak kembar ke, yang penting saya boleh pregnant balik lah. Tapi bila saya scan, mula saya lewat seminggu lah untuk kandungan yang anak saya sekarang ni. Okay, lewat seminggu, saya scan ada 1 kantong je masa dia 5 minggu. Tapi lepas 12 minggu, time tu saya minum susu FT. Saya habiskan yang susu FT yang kayu manis ni, yang cinnamon ni. Lepas tu saya teruskan, tak lama saya scan tu jadi pecah 2. Telur saya tu pecah 2. Asalnya 3 sebenarnya, triplet. Telur yang 1 tu dia pecah 3, triplet. Tapi yang 1 tu tak ada degupan jantung. Yang 2 ni yang kuat, degupan jantung dia sangat kuat. Jadi yang tu lah yang sampai 9 bulan. Sampai lahir lah. Jadi 2 lah anak saya. Saya tak tahulah, mungkin hasil dari susu FT ni kan, kita tak tahu. Macam tu lah, rezeki Allah pun ya juga. Dan keluarga saya tak ada yang kembar. Tak ada, bukan keturunan kembar, bukan. Daripada sini lahir kembar. Dan saya pun minum susu FT sepanjang saya pregnant. Mula saya macam, aku ni nak minum susu apa kan? Sebab doktor kat hospital cuma bagi, kat klinik desa tu cuma bagi 1 je pil. Obimin tak silap. Tapi saya kata macam, cukup ke kan nutrition? Aku ni anak kembar ni. So saya beli pula susu FT mama, perisa coklat saya beli. Strawberry pun saya beli. Tapi saya lebih suka yang coklat lah. Macam tu. Sampailah nak pregnant. Bila kandungan tu dah 7-8 bulan tu, kita dah stop lah. Kita minum susu biasa je. Itu seram. Caesar. Okay. Saya lahir 36 minggu secara Caesar. Waktu tu baby saya berat 2 kilo lebih jugalah. Jadi doktor yang elective Caesar lah, doktor yang mencadangkan supaya saya beranak secara elective Caesar, sebab satu baby saya dekat bawah, satu lagi dekat atas. Dia satu lagi songsang, jadi terpaksalah elective Caesar. And dia 2 kantong, 1 uri, kembar seiras lah. Jadi kembar seiras ni dia risiko dia lagi tinggi daripada yang kembar 2 kantong. 2 kantong 2 uri. Bila 2 kantong 1 uri, jadi diorang kan berkongsi oksigen. Takut apa-apa risiko lah masa kelahiran tu berlaku. Jadi terpaksalah elective Caesar untuk mengurangkan risiko yang tinggi. Saya juga selain susu FT ni, saya mengamalkan tips Dr. Rai. Sebab saya kan PCOS, Dr. Rai dia ada share tentang minum air limau kasturi setiap hari, minum kayu manis setiap malam. Saya amalkan tu supaya supaya apa yang kita minum ni serap lebih cepat. Bila kita punya hati dan empedu kita ni cantik, sihat, betul-betul sihat, dia dapat serap lah benda-benda yang baik ni. Faktor pemakanan lah. Orang yang macam orang Malaysia ni, dia kurang subur sebenarnya faktor pemakanan. Jadi saya punya pemakanan pun kurang jaga kan. Masa kita muda, kita bedal je semua benda. Saya amalkan balik lah apa yang tips Dr. Rai tu buat. Alhamdulillah, bagi saya susu FT ni cepatlah efek dia dekat saya ni, kategori cepat. Untuk mami-mami yang TTC kat luar tu, bagi saya selain minum, untuk bagi cepat dengan kita ikhtiar lah sambil doa juga, boleh amalkan tips ni, limau kasturi setiap hari, air panas dan kayu manis setiap malam. Okey, nasihat saya untuk wanita-wanita yang sedang TTC, yang bertahun-tahun, yang fikir macam mana nak dapatkan zuriat, selain kita berdoa, kita kenalah usahakan untuk dapatkan zuriat kita. Kita jangan dah 5-6 tahun baru kita ikhtiar. Macam setahun tu pun kalau kita bersama tanpa alat pelindung, tapi tak pregnant juga, bagi saya cubalah usaha dengan susu FT ni di samping dengan tips yang Dr. Rai tu bagi. First kali kita
untuk bagi period kita cantik. Yang kedua, insyaAllah lah dengan formula yang Dr. Rai buat ni, kita akan digunakan zuriat yang sihat, yang comel, yang ramai akan datang, insyaAllah. Sepanjang saya ngandung ni, semua orang terkejut bila tahu saya pregnant. Bukan semua orang, saya dengan suami pun terkejut. And doktor-doktor kat situ semua tanya, awak ada buat IVF ke? Awak ada makan apa-apa ke? Awak ada keturunan kembar ke? Saya cakap tak adalah. Kalau ada pun mungkin moyang zaman dulu, tapi yang saya tak tahu. Tapi setakat yang saya tahu ni memang tak ada lagi yang kembar lah dalam 4 generasi saya ni. So apa yang saya amalkan ni dengan minum susu FRT ni lah, mungkin siapa-siapa mami-mami yang teringin nak dapatkan kembar ke, ada perisa taruh kan, kalau tak silap saya ada perisa taruh, boleh try lah untuk menggalakkan lagi ovum tu keluar. So ada orang tanya-tanya juga masa sepanjang saya pregnant ni, ada orang tanya amalkan apa. Saya just cadangkan, try lah susu FRT. Ada je saudara mara saya, ada 3-4 orang yang belum dapat zuriat lagi. Umur dia orang semua dah 35 ke atas. Bila kahwin lambat apa semua kan, ada yang ada cyst, ada fibroid, dia orang dah operate. Jadi saya cakap try lah susu FRT.